Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, before this, saya banyak menggunakan ChatGPT dan sebagainya, Gemini, okay, untuk memudahkan saya dalam create platform micro credentials. Okay, dan recently diperkenalkan pula dengan notebook LM. So saya rasa ini adalah yang lagi mudah sebab banyak perkara yang perlu di-upload dalam micro credentials yang boleh dibuat oleh notebook LM mengikut garis panduan pelaksanaan micro credential policy C, yang ini edisi 2023 ya. Okay, so dia memerlukan set induksi, pengenalan kursus, hasil pembelajaran, senarai lencana, bilangan tugasan, poster promosi kursus, dan sekurang-kurangnya 3 video, 2 aktiviti, 2 latihan kenduri, 1 e-note dan 2 pentaksiran. Selain itu kita ada rumusan, rujukan, penghargaan dan survey penilaian. So tahu tak, kesemua ni boleh menggunakan notebook LM dengan beberapa minit saja. Okay, jom kita mula. So kita boleh masuk notebooklm.google.com dan gunakan email Polymas lah. Guna email Polymas, so mungkin dia akan bagi kelayakan pro lah. So kita boleh guna, adalah limited sikit-sikit, okay. Tapi kita gunakan email Polymas lebih bagus lah. Okay, so ni saya dah buat beberapa notebooks lain. Okay, saya gunakan notebook LM ni sepanjang penghasilan nota, video dan sebagainya, dan dia sangat menarik. Kalau ada yang siapa belum tahu tentang notebook LM so bolehlah kita godek-godek, belajar-belajar, okay, dan sangat interesting. Okay, so untuk kali ni kita nak create bahan yang akan digunakan di dalam micro credentials kita. So kita gunakan 100% menggunakan notebook LM. So kita create notebook, new notebook. Dekat bahagian upload files ni, masukkan semua nota-nota yang berkaitan untuk tajuk kita ni. Okay, untuk tajuk kita ni. Contoh dia kita buat kita buat chapter 1 kan. So kita masukkan nota-nota, bahan-bahan yang kita jumpalah dalam website dan sebagainya, letak dekat bahagian upload files. So contohnya saya upload nota individual factors. Okay, bila dia selesai upload bahan yang untuk kita gunakan, okay, so kita boleh pergi dekat tepi ni. Ingat tak, dalam micro credentials kita perlukan 3 video yang berdurasi 7 minit setiap video. So kita arahkan dia buat, okay, introduction video 7 minutes. Ataupun kita boleh pergi dekat studio, okay, dan suruh dia buatkan target students beginner to study this topic, there are 5 subtopics. Okay, 5 subtopics students need to finish in 14 weeks. Okay, generate. Okay, so dia tengah buat 2 video. Okay, BIPD perlukan 3 saja. So setiap satu video adalah maksimum 7 minit. Okay, bolehlah minta dia buatkan satu video lagi, apa yang perlu untuk menerangkan tentang nota kita. Okay. Okay, apa yang bagusnya dalam notebook LM ni, kita boleh minta dia buat quiz. Okay, nanti kita akan perlukan juga nanti dalam micro credentials dalam platform kita. Okay, dan kita boleh minta dia buatkan nota. Okay, sekarang kita tengok video-video yang telah di-generatekan oleh notebook LM. So
untuk kita check apa yang dihasilkan, kita boleh tengok belah kanan ya. So saya dah ada minta dia buat 3 video. Okay, so 3 video. Okay, dia buat dalam 8 minit, setiap tu 8 minit, 7 minit. Okay. Today we're taking a journey, but rumbling. A lady turning her head away. Go ahead, take a look. There's no right answer here. But whatever you saw. Okay. Ini adalah video yang telah dihasilkan. Mudah kan? So, kita tak perlu buang masa untuk spend beberapa hari untuk buat satu video. Okay? Okay, see you next video. On one hand, you have stimulus general